Yang ni mi mama letak udang, mi rebus, mi tulang, sempoi mia, su mia tak ada tolanji mia. Suhada Cafe is back. Kali ni dia add on western food, burger, pasta, chicken chop, lamb chop, semua dah. Yang killer hangpa kena try ni, mi rebus ekor tulang lembu. Udang laut fresh, mi rebus udang besar-besar, udang beratok pergi sekolah, sempoi. Yang ni pula sotong basah goreng panas-panas, letak atas mi goreng, pesur. Yang mahal dia pemandangan lauk ni. Kalau hampa duduk tepi kedai ni sambil menghirup udara segar, lauk dia memang sempoi. Yang ni killer food dia. Satu aku order mi goreng sotong basah. Sotong dia memang fresh, mi goreng dia semua orang tahu memang. Mi rebus udang macam biasa, udang besar-besar, tak pernah mengecewakan. Daripada dulu sampai lah ni aku makan, memang puas hati. Yang ni hampa wajib try mi rebus tulang ekor lembu. Dia punya ekor memang lembut. Hampa kena ni, aku beritahu hampa duduk dekat dunia lain. Jangan lupa try nasi goreng udang. Yang ni recommended. Killer chicken chop ni dengan fillet of fish dan burger ikan. Yang ni harga dia RM14, yang ni RM9. Tengok. Oh, crispy guys. Hampa boleh cari Suhada Cafe dekat Sungai Batu, Pulau Pinang. Dia buka tengah hari sampai malam. Ramai dah customer mai, semua puas hati. Sedap. Dah. Dia recommend kat awal ni ke tak? InsyaAllah boleh kot. Okey. Besok mi rebus. Mi rebus ni. Mi goreng. Mi goreng. Yang ni Mi rebus. mi rebus. Mi rebus juga. Siapa dah boy? Oh, baik. 1.5 star. 5. Okay guys, so hari ni aku bawa my family aku main makan dekat Suhada Cafe. Macam-macam variety makanan duk ada, mi mamak, mi rebus, nasi goreng, udang, sotong, semua ada sempoi. Apa kena mai Suhada Cafe, mesti mari.